Jom kita try sambal ikan bilis ya. Ada ikan bilis 4 genggam ataupun 5 genggam ikan bilis ya. Dah dicuci bersih ya. Dua biji bawang besar, setengah inci halia, bawang putih tu dalam 3 biji ya. Nanti dikisar dengan cili kering ya. Cili kering tu agak-agak lah 2 genggam atau 3 genggam. Cili kering ni dah direbus ya, dah dibuang biji. Air asam jawa. Ni 1 biji bawang besar yang untuk ditumis ya. Sementara tu rebuslah telur dahulu. Jom kita mengisar ya. Letak air sedikit ya. Masukkan semuanya. Okey, dah siap dikisar. Panaskan minyak, goreng ikan bilis tu ya. Goreng agak-agak rangup dan kuning sedikit ya. Macam tu, okey, dah masak ya. Angkat, teruskan. Guna minyak yang sama, letak bawang yang kita potong tadi tu ya. Tumis hingga layu je lah. Masukkan cili yang kisar dengan bawang besar, halia dan bawang putih tadi tu ya. Masukkan air sedikit untuk masakkan cili tu. Biar agak kering sedikit ya, biar cili tu betul-betul masak ya. Kalau yang suka belacan tu boleh letak sedikit masa ni. Cili pun dah pecah minyak. Masukkan air asam jawa. Masukkan serbuk perasa, gula merah. Boleh dirasa nanti ya, kalau kurang manis letak gula putih ya. Sedikit air ya untuk kuah sedikit. Dah mendidih ya. Masukkan ikan bilis yang digoreng tadi tu. Masa ni boleh lah dirasa ya. Dah pun siap. Boleh dimakan dengan telur rebus ya, ataupun dimakan dengan nasi lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.